Hamba nak tahu tak, kenapa orang anxiety susah sangat nak sembuh? Nombor satu, salah diagnosis dan salah ubat. Ramai orang anxiety hari ini, dia tak tahu dan tak kenal sebenarnya simptom yang dia alami itu adalah simptom anxiety. Dia ingatkan gastrik, angin, GERD, saraf, vertigo, masalah usus, masalah salah makan. Jadi, dia akan makan ubat gastrik, makan ubat GERD, makan ubat saraf, makan suplemen, pergi cek badan, cek jantung, semua sebab dia ingatkan dia sakit jantung. Ramai orang tak tahu simptom tu anxiety. Termasuk doktor tu sendiri yang boleh menyebabkan pesakit-pesakit kita salah diagnosis dan salah ubat. Yang kedua, pesakit anxiety ni tak percaya. Bila kita cakap dia anxiety, dia tak percaya. Sebab dia rasa benda tu bukan daripada otak. Punca daripada perut, daripada badan dia yang punca. Ketiga, orang anxiety susah nak terima kenyataan. Selalunya dia orang akan denial. Sebab dia kata dia bukan fikir, dia bukan sengaja, dia bukan buat dan dia bukan mental. Sebab orang cakap anxiety itu mental, maka dia tak nak terima kenyataan. Dia kata dia bukan, dia seorang yang kuat. Jadi itulah punca kenapa orang anxiety susah nak sembuh. Yang keempat, orang anxiety ni perangai dia selalu nak sembuh. Usaha untuk sembuh. Dia nak sembuh, dia nak macam dulu, sihat macam dulu, kuat macam dulu, tak sakit macam dulu. Itulah sebab kenapa orang anxiety tak boleh sembuh. Sebab sebenarnya anxiety ni tak boleh sembuh 100%, dia boleh kurang saja. Orang anxiety nak sembuh, nak sembuh. Lagi dia nak sembuh, lagi dia stres, lagi anxiety dia makin teruk. Yang kelima, orang anxiety ni terlalu mencari punca. Selalu tanya, kenapa Kenapa Dia Google sana, dia Google sini, dia search sana, dia search sini, dia tanya sana, dia tanya sini. Dia terlalu mencari punca. Setiap hari dia tanya, kenapa angin Kenapa kembung Kenapa pedih Kenapa melayang Kenapa seram sejuk Kenapa berdebar? Soalan dia banyak kenapa. Itulah sebab kenapa orang anxiety susah nak sembuh. Lagi kenapa, lagi soal, lagi teringat, lagi susah nak ambil anxiety. Yang keenam, orang anxiety ni terlalu pantang, terlalu takut dengan makanan. Lagi dia takut, lagi dia pantang, lagi dia kurus, lagi dia lemah, lagi tak baik, lagi dia risau. Kenapa aku pantang tak baik-baik? Sepatutnya aku dah gastrik dengan GERD, dah pantang dah baik. Tapi dia pelik. Kenapa aku dah pantang macam-macam tapi tak baik? Kerana salah diagnosis. Sebab itulah you all lagi pantang, lagi takut makan, lagi pantang, lagi teruklah anxiety itu. Sepatutnya kalau orang gastrik dengan GERD, dia pantang dan dia makan ubat gastrik dan makan ubat GERD, dia akan legalah gastrik dengan GERD dia. Dan gastrik dengan GERD tidak akan datang kalau dia tak langgar pantang. Masalahnya, orang anxiety ni, dia pantang betul-betul pun, dia tetap pedih perut dan juga sakit perut dan angin juga. Kerana salah diagnosis. Lagi pantang, lagi takut, lagi anxiety itu akan menjadi makin kuat menyerang. Yang ketujuh, orang anxiety ni mudah kena tipu dan percaya. Dia Google sana, dia Google sini, dia masuk grup sana, dia masuk grup sini, mudah tertipu dengan kata-kata orang tentang penyakit dia. Dia percaya itu angin.